3 haiwan nampak comel tapi sebenarnya berbahaya. Nombor 3 mungkin ada dalam rumah anda. Pertama, slow loris. Mata besar, comel, nampak macam nak peluk kan? Tapi slow loris ini satu-satunya mamalia beracun di dunia. Gigitannya boleh menyebabkan kematian kepada manusia. Jadi jangan sesekali cuba sentuh atau jadikan slow loris sebagai haiwan peliharaan. Walaupun di media sosial viral orang jadikan haiwan ini sebagai haiwan peliharaan. Kedua, ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba memang nampak comel dengan senyuman mereka. Tapi ikan lumba-lumba adalah haiwan liar yang besar dan kuat. Mereka boleh jadi agresif bila tertekan atau rasa terancam. Mereka juga boleh bawa penyakit yang berjangkit kepada manusia. Ian ada bela haiwan, sila hadirkan diri dan beritahu haiwan belaan anda. Terima kasih. Ketiga, kucing. Ya, kucing kesayangan kita semua ada potensi bahaya. Gigitan dan cakaran kucing boleh menyebabkan jangkitan bakteria yang serius. Bulu atau air liur kucing juga boleh mencetuskan alergik teruk bagi sesetengah individu.